Okey, akhirnya mal semua ada dekat team lain. Aku kasih dia dekat jalan tepi ni. Sini kan. Tapi sekejap. Aku kena bagi tahu macam mana aku nak buat sesuatu hadiah. Benar, korang nak tanya. Aku bolehnya dah depan sini, tapi dah tutup. Punya akal lah dia ni. Jadi, aku punya ada. Jangan hadiah. Aku ada pernah masuk daripada sini. Kau jangan main-main. Kenapa kau? Oh, kau dah simpan ke? Yang Amsyar real. Jom kita tengok. Mana? Amsyar real semua. Tadi bukan ada. Aku ada simpan. Simple daripada tu. Okey. Jadinya aku akan beritahu korang. Korang nak tanya. Inilah rumah kita. Ya, tak boleh masuk dalam ni. Jom kita masuk dalam ni. 1, 2, 3 up. Okey, dah masuk. Okey, aku sebenarnya nak masuk. Dekat sini, dekat sini. Amsyar real. Kan ke sini. Ni dia dekat sini dia. Aku akan hancurkan dia. Dia. Sini dia. Senang je nak pukul dia. Dengan gunaan macam itu. Aku kena bagi tahu mereka. Kenapa aku pergi tutup lampu pula? Silaulah aku kan. Okey. Rancangan betul. Okey. Oi, Amsyar Faik real. Nak tanya ke? Duit aku kasih sekarang. Sebelum aku tembak kau. Aku guna pistol ni. Ni kalau kau tak perasan. Kau jangan nak jaga aku. Aku mana ada? Aku tak ada pun. Aku mana ada buat kau kan? Tiba-tiba kau. Aku mana ada ambil duit kau? Siapa je ambil duit kau Punya ajar betul lah kau ni. Tak pernah pun nak cari hakal dengan aku. Kalau kau betul, mestilah aku kasih duit kau balik. Kau jangan nak betul-betul memang nak melampau. Ni aku ada tengok ni. Nampak? Aku ada buat foto ni. Nampak ni? Kau nampak tak?
Bang. Datangnya bang. Bang. Apa? Muka kita kembar dah. Oh, kau kenapa ni? Datang kat sini. Aku nak ambil duit kau. Ha? Duit? Okey, aku kasih. Terima kasih. Bye-bye. Tu apa? Kau menipukan orang daripada aku. Bersambung lagi.